Assalamualaikum. Yang khabar guys. So, setelah beberapa lama lepas patah rod tu, aku kembali balik kepada pot ni. Pot parit besar ni. Dan hari ni alhamdulillah air dah cantik dah, serius ni. Dah berapa minggu aku tinggal. Jernih mat. So, hari ni tak ada motif, tak ada apa. Cuma aku nak back balik pada yang kan lepas rod aku patah tu. Jadi hari ni macam aku tiba-tiba terfikir, apa kata kalau aku mancing balik tempat aku yang rod patah tu. Hari tu aku mancing sekejap, tiba-tiba dah, orang cakap tak ada rezeki lah kan. Tak ada rezeki, rod patah. Dan sampai sekarang aku masih terfikir lagi nak beli rod apa. Sama ada, aku dalam otak aku dah terfikir lah macam Storm Discovery ke, nak beli EXP ke, nak beli apa tak tahu. Tapi aku cari Foundation 410 sebenarnya. Starting depan 4 lah, 412 ke 410. Tapi aku masih, modal masih cekang lah, anak sekolah apa semua kan. Jadi kalau guna aspirator tu gila sebenarnya. Tak payahlah nak guna aspirator kan. Okay, so hari ni kita just mancing, tengok balik tempat ni. Adi kan lagi ketak, hari tu bodoh-bodoh je patah. Harap-harap Adi tak patah lagi lah. Janganlah weh, kali ni aku bawa rentaka sebenarnya. Rod kesayangan aku tu. Okay, jom. Berapa minggu juga aku tak ke sini lah. Lepas patah tu aku tak ke sini dah. Aku cakap aduh, apa bondo lah, boleh patah dah. Rod favourite pula tu, Storm Trickster, nak dapat memang tak ada dah. So hari ni kita pakai rentaka dengan tatula. Rentaka ni kalau buruk lah, mancing-mancing tak pernah basuh. Panas, kena pakai protection. Pasal tiba-tiba daripada musim hujan-hujan tiba-tiba jadi musim panas. Mak air jernihnya air macam tak ada can je. Tak apa, kita cuba dulu, kita akan jalan. Jangan buat same mistake yang hari tu. Orang cakap mistake bodoh, gila mistake tu. Seriously, mistake yang paling bodoh pernah aku buat. Ada ke pergi goncang-goncang patah depan tok tu. Apa pun tak boleh. Kudis buta. Dimakan. Ya, dapat. Nampak dia keluar tu. Oh yeah. Alhamdulillah ada strike pagi ni. Allahu Akbar, mata. Ini ketapau ni. Mata dia hilang lah guys. Kena bawah, mata dia hilang. Ini mesti bekas orang siapa-siapa sebelum ni. No, tak nampak. Aku hook bawah tau, tapi mata dia hilang. Dia lah ni bekas siapa-siapa. So kita tapau lah. Alhamdulillah ada. Dah jadi macam misi menyelamatkan ikan-ikan yang terseksa pula aku rasa. Sebab aku punya hook ni, dia ke bawah sebenarnya. Oh, ni apa hal ni? Hook aku ke bawah, tapi mata dia hilang. Dahsyat tu. Tapi kalau rasa tadi, kalau kena aku punya hook, mesti dah berdarah lagi. Matanya dah macam baru kena. Tapi macam tu lah. So kita tapau je lah. Kalau macam tu kita tapau. Dia sambar daripada mana tadi ya? Tahu-tahu dia keluar makan je. Aku main tarik dia. Kebetulan pula aku pakai polarize. Nampak dia makan. Oh, tu lagi. Dahsyat ni. Oh. Dia benam kat mana tu? Allahu Akbar. Okey. Rentaka relax je tunjuk atas. Saiz tadi juga. Dahsyatnya dia terekam. Pun kena mata juga aku kena. Kali ni aku kena mata, tak tipu. Nah, ni aku baru kena mata ni. Okey, tapau. Aku agak busy sikit sebab anak aku masuk Liga Bola Sepak MYL. Selalu lepak ke RRI. Jadi tahun ni mancing tu agak kurang sikit lah. Sebab yelah, apa-apa family first kan. Dulu aku masa budak-budak dulu tak mampu nak masuk apa kelab-kelab bola sepak ke apa kan. Setakat main kampung je. So kita bagi peluang kat anak lah. Aku nak main bola balik memang tak lah. Dah masuk umur warga emas ni. Warga emas pula, veteran. Memang tak ada lah nak main bola lagi. Okay, so kita try lagi. Rancak pula. Tadi kemen tak ada. Aku dah misteri ni.
Tadi aku daripada sana baling ke sini tak nak. Yang ni laju pula disental. Tapi saiz-saiz tu yang banyak parit ni. Sini rumputnya agak cantik tapi macam tak berpenghuni. So, oh, ada pun. Aduh, mesti curut. Curut lah tu. Halus je buih. Kalau besar kena lah tu. So far dah orang call pula. Oi, kejap aku tengah mancing. Alright. Shush, adik ipar aku datang rumah pula, tak ada kerja betul lah. Tak apa, saya try lagi. Ni pun aku rasa dah berapa kilo dah aku jalan ni. Tak nampak lagi bayang haruannya. Aku rasa spot ni pun dah makin kurang dah haruannya ni. Kita akan try lagi dalam setengah jam, tengok macam mana. Ada respon ke tak ada respon ke. I took my baby away. Oi, rancak ayam hutan hari ni. Tadi depan aku tu je, seberang tu je. Ni sebelah sana pula bunyi. Nak mengawan ke apa? Oi, dia makan. Tegang. Alright. Ada pula. Tadi tak ada. Okey, saiz-saiz yang not bad lah. Saiz dia. Ada guys. Aduh, aku tak bawa bekas ikan pula tu. Oh. Tak apalah, aku berjalan jap. Ibarat aku exercise. Tapau juga. Mulut rabak. Alright. So, itu sajalah guys. Tu saja 3 ekor, 2 miss dan tak banyak action, tak banyak apa. Sebab parit ni pun nak revive balik pun aku rasa take time juga. Sebab hari tu masa musim kemarau itu dia orang korek and then kemarau yang agak teruk 2025 kemarau agak teruk sebenarnya, seriously teruk. And then dia punya parit ni, kau bayangkan ada air yang ni jadi macam satu tahap tu jadi alur je tau. Dia ada alur je. Bila ada alur, ikan habis lari. So dia nak revive balik ni, nak dapatkan balik dia punya biodiversity dia tu. Biodiversity. Gila ayat. Okay, so nak dapat balik dia punya tune macam dulu lah. Dulu adalah banyak jugalah, tapi banyak curut kan. Tapi at least adalah hiburan kan. Sekarang memang nak dapat pun berkicap juga. Aku rasa hari ni aku lah jalan sini sambil patah. Aku rasa dekat 2 kilo aku rasa berjalan hari ni. Dan 3 ekor tu alhamdulillah rezeki aku ambil tapau sebab ada orang request nak disunat apa jiran aku. Jadi aku nak ambil, aku bawa balik lah. Bagi kata je, kan biasalah. Okay, aku rasa tu sajalah guys. Tu sajalah. Tak ada apa nak diceritakan kawasan ni. Tempat aku memang dah makin hamba macam tu. Macam aku cakap sebelum ni, tempat aku dah semakin hamba sikit. Mungkin akan kembali tapi tak tahu bila. Tunggu je lah. Alright. Dan jigging pun tak tahu bila. Macam nak cakap ni, aku tak tahu bila nak jigging. Okay, cakap banyak pun tak guna. Kita balik je lah. Alright. Dah panas ni. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.